lelaki jangan dilihat daripada kasih sayang, kan? Sebab perkataan sayang sangat murah pada lelaki. Lelaki dilihat pada tanggungjawab. Okay? Tanggungjawab dia kepada agama, tanggungjawab dia kepada keluarga, kepada mak dia, kepada isteri dia, kepada itulah dia. Maksudnya kejantanan ni adalah tanggungjawab. Tanggungjawab. Itu saja. Kan? Sebab semua orang boleh kata I love you, I sayang kat you, semua tu. Sebab perkataan sayang pada lelaki sangat murah. Kita boleh sayang semua benda. Kita boleh jumpa memang tu jiwa lelaki. Kita boleh jumpa perempuan 2 kali, kita dah kata hai sayang, sayang apa khabar. Nampak? Murah. Tapi tanggungjawab tu yang mahal. Sebab itu orang-orang zaman dahulu, turun-temurun datuk nenek moyang kita, mereka muka bengis, muka tak tapi tanggungjawab dia. Betul? Itulah jantan sebenarnya, itulah lelaki sejati.